بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Dia YB jawab salam bukan macam tu. Dia cakap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam gitu YB jawab. Takkan tu pun kita nak bagi tahu. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Okey baik. Aduh. Apa khabar ni? Kelakar. Okey, apa khabar? Baik daripada segi mental, tapi suara masih sama macam semalam. Masih suara Ella lagi. Ella tak bila pula Ella jadi jantan ni. Suara dah serak ni. Okey. Tak tahulah kan, cuaca apa semua kan. Betul. Apa khabar Ijat? Macam gitulah, batuk je yang tinggal. Batuk ni degil lah. Tak tahulah apa cara nak halau dia. Yang lain dah kena halau dah. Sesama, demam semua dah kena halau. Batuk ni degil sangat ni. Aduh, ni mesti sebab saya naik semalam ni dia berjangkit balik ni. Mungkin lah kot. Aduh. Okey, untuk malam ni. Ya. So, okay, sebelum saya start dulu, saya minta izin lah Ijat untuk kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita di Global Sumut Flotilla yang menghampiri kapal Handala yang kena tangkap 20 dah masuk zon merah kan? Dah masuk zon merah kan? Okey. Dan menghampirilah untuk ke zon kedua tu. So dijangka sampai ke Gaza tu dalam bila masa. Kita pun tak tahu Iswil tu apa punya rancangan tu kan. Kita panggil dia Iswil ISWELL. Bukan member of the hell. Itu boleh juga, tapi algoritma itu boleh tangkap, takut kita kena beli nanti. Oh ya ke? So okey. Biru putih lah. Biru putih. Mana-mana je lah. Tapi Okay. Iswil ni dia macam Sewell lah macam tu kan. Oh, okey. Iswell kan. Ya, Iswell kan. Tapi bukan well yang baik tu, ni well yang jahat ni. Oh ya ke? Okey. Lah, kita sambil doa lah. Seram-seram juga kan. Kita berhibur sambil ingat lah. Yes. Saudara kita dekat G tu kan. InsyaAllah. Hari ni saya nak cerita kata hantu ni bukanlah hantu yang kita jarang jumpa. Saya jumpa dia pasal nenek kebayan. Dah lama saya tak cerita pasal nenek kebayan kan. Dia kenalah sikit dengan suara yang serak-serak basah ni. Okay. Waktu tu camping lah. Saya banyak camping. Saya ni daripada kecil diasuh dengan orang kata apa, kecergasan fizikal, mental, rohani lah. Jadi banyak camp-camp yang saya ikut. Camp ni berbayar tau. Harga dia mahal sikit time tu. Harga dia dekat 200 lebih. Saya tidur kat situ 7 hari 6 malam. Jadi macam-macam lah, hiking. So kawasan dia saya biasa buat dekat area Johor lah. Kawasan yang kata apa, secara total saya tak boleh sebut lah sebab dia masih lagi buat pusat rekreasi kat situ. So saya tak nak tutup perut nasi orang lah kan. Tapi dia nak kata laluan Puteri Gunung Ledang tu macam dekat kot, ataupun nak kata dekat tak dekat, jauh tak jauh lah. Dekat kota tinggi lah kawasan dia tu. Assalamualaikum Aidan. So waktu hari pertama saya datang tu, saya selalu kalau pergi mana-mana camp, saya akan disapa dengan angin yang busuk. Kalau kawasan tu
tak suka saya. Contohnya daripada 10 camp yang saya pergi, 9 camp saya akan bau benda busuk tu. So maksudnya kebanyakannya benda-benda tu tak suka saya lah. Sedangkan sebab saya ni ada penjaga, orang kata susu galuh, yang kata alim ulama lah sikit kan. So dia menjaga saya, mendoakan keturunan saya supaya dilindungi kan. Jadi makhluk-makhluk halus ni tak suka. Jadi bila saya turun je daripada rombongan bas tu, saya bau busuk yang amat. Bau macam bau kemian, bau kapur barus, bau tanah yang lembab, yang kata tak hujan tapi saya bau tanah lembab. Memang tak selesa lah. Kita nak datang turun daripada sejuk aircon, nak ambil udara segar, tapi dah dapat udara yang tak segar. Orang lain semua happy. Saya yang macam dah, kalau boleh nak balik lah time tu. Mood swing perasaan nak balik. Terus perasaan nak balik. Sebab punya seram sejuk, dan saya disapa dengan satu lembaga yang mengintai saya dekat satu pokok. Dia macam daripada tepi tu macam ada orang ngintai. Main cak-cak lah. Dia sekali dia pandang tu hilang. Dia macam kata, aku nak tunjuk muka aku ni, kau kena pandang tau. So saya dah pandang, dia hilang. Bunyi cicak. Macam tu. So bila saya dah nampak benda tu, saya panggil saya punya ketua lah, ketua fellow kat situ kan. So saya kata, bang, saya kalau nak balik ni jauh tak? Naik taksi ke apa? Dia kata jauh juga lah, walaupun kat depan tu ada bas. Kalau kau naik bas, kau pergi dekat Pekan tu, kau boleh lah dapat Grab ke apa kan. Lepas tu saya kata, jauh jauh tak apa lah, sambung je lah camp kan. Dia tanya lah asal kan. Terus saya cakap, saya bagi isyarat lah. Lepas tu dia pun faham lah isyarat makhluk halus tu kan. So dia pun kata, tak apa lah, kau abaikan je lah benda tu kan, biasa lah hutan kan, dia kata kan. So malam berlalu. Bila malam berlalu, biasa kita nak mandi. Kita nak mandi ni, saya rasa ada benda kat belakang lalu melintas kat saya. Waalaikumsalam Pak Alias. Okay, lepas tu bila saya terpandang belah kiri, okay, dia macam mana, dia tandas depan saya. Dekat belah kiri ni dia macam ada satu lorong tau. Lorong macam hutan yang gelap lah, tak ada lampu. So saya nampak kat situ, daripada lampu tanah tu sama-sama ada seorang nenek tua. Elok dia berjalan dekat kawasan gelap tu. Alamak. Dia macam tu. So macam dia bongkok waktu jalan macam tu. Saya daripada nak mandi nak apa semua, saya macam terkesima nampak nenek tu. Saya terus ikut. Saya terus ikut, dan saya tak tahu kenapa saya ikut. Ikut nenek tu? Ikut. Alamak. Tapi dia jalan. Dia jalan, saya pun ikut. Dengan orang kata apa, berlenging baju lah, tapi seluar pakai lagi, cuma tuala je tutup badan macam tu. So macam aku, bila dah sedar sekarang ni, macam fikir asal aku ikut orang tua tu kan. Dia fikir. Lepas tu nenek tu kata, "Cu, kau ni sebenarnya nak apa?" Dia tanya kita. So saya macam saya dah tersedar dah tu. Saya kata, saya kat mana ni? Nenek siapa? Nenek penjaga kat hutan ni, dia kata. Lepas tu cucu ni datang sini untuk apa? Lepas saya cakap lah, kita orang datang sini berkemping apa semua. Macam tu. Tak apalah kalau kamu tak buat kacau, nenek tak kacau kamu. Dia gelak. Ada macam tu. Dia gelak. Ada saya tengok kawan-kawan saya tengah cari saya lah, macam kata, "Weh, kau buat apa dekat semak tu? Kau cakap dengan siapa?" Apa semua kan. Tak adalah jauh sangat saya kata ikut nenek tu ke hutan tu kan. Tak jauh sangat lah, alhamdulillah lah. Kawan-kawan semua panggil, semua kata, "Kau tahu tak, kau melangkah depan tu, kau hampir jatuh dekat gaung," dia kata. Maksudnya dekat tepi tu ada gaung. Aduh, Masya Allah. Saya betul-betul berhenti kat situ. Masa tu tak perasan lah ada gaung. Tak perasan. Aduh, baik. Sampai nenek tu tegur. Maksudnya nenek tu baik, kira nenek kepala yang baik lah time tu kan. Dia sebabkan dia berhenti cakap tu, saya pun berhenti. Waalaikumsalam Aryan. Kalau dia tak tegur saya terus ikut je kan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un lah. Kan. "Hai Aryan, selamat datang." So bila
saya dah mengalami benda tu. Malam tu saya mimpi dia. Okay, malam waktu nak tidur tu saya mimpi dia. Ni belum start camp lagi tau. Ini baru datang ni. Baru datang, baru depan dengar ceramah, kata hutan ni patah larang apa semua kan. Malam tu nak mandi kena gangguan dekat kebayan. Belum buat apa-apa camp lagi, dah macam-macam gangguan mula berlaku. Malam tu saya mimpi, rupanya nenek tu adalah puteri Gunung Ledang. Dia bagi tahu, dia kata, "Cu, sebenarnya sinilah kawasan nenek dan nenek adalah puteri Gunung Ledang," dia kata. Dia terus mengaku direct macam tu. Lepas tu saya tanya dia, "Apa bukti?" Dia tunjukkan muka diri dia yang sebenar dalam mimpi saya. Memang cantik, memang pakaian macam puteri-puteri lama, puteri Melayu lah, zaman-zaman hantua yang kita tengok dalam cerita tu, sebiji macam tu, dengan baju merah dia, dengan dia punya kain selendang dia apa semua kan, dengan dia punya kuku ada macam warna emas tu kan. Kata, "Uish, saya pun macam tak semua benda dalam mimpi." Saya cakap, "Daulat tuanku," saya kata. Lepas tu saya macam, ini bukan tuanku," saya kata, dalam mimpi tu lah. Saya macam tergelak dalam mimpi tu. Lepas tu dia kata, "Tak apa cu," apa semua. Lepas tu dia nak beritahu saya, dia kata, "Kamu ni kalau boleh cepat balik," dia kata. "Cepat balik, jangan duduk dekat hutan ni lama-lama, jangan duduk dekat camp ni lama-lama." Lepas tu saya tanya lah dekat yang dia mengaku dia ni puteri Gunung Ledang kan. Saya kata, "Kenapa?" Dia kata, "Sebenarnya kamu punya keturunan ni, kamu nasib baik." Dia kata, ada yang kena sumpah dengan Sultan Melaka yang dekat area Johor tu. Saya punya keturunan tu kalau pijak kawasan tu muntah darah. Tapi saya punya susu kalau tu dah berakhir. Maksudnya memang tak ada lah, dah habis lah kan. Sumpah derhaka, ada Raja Melaka dulu kan. So dia kata ada sisa-sisa baki di mana sumpahan tu boleh berlaku, sama ada kamu muntah darah, sakit, ataupun kamu akan dihantui oleh makhluk-makhluk yang ada dekat sekitar ni. Sebab makhluk-makhluk ni senang kata orang hantar lah, macam tu kan. So bila saya dah dengar tu, tiba saya terbangun. Saya terbangun sebab dah bising kan. Semua kata, "Weh, kau tidur lama, kita orang kejut kau tak bangun-bangun." Bayangkan saya tidur tu dalam angka pukul 9 malam. Fellow suruh tidur, saya tak bangun-bangun pukul 4 petang. Padahal dalam singkat saya mimpi tu, saya rasa macam sekejap je, tapi rupanya dalam berjam-jam saya tidur. Berjam-jam saya tidur dekat camp tu. So sampai sekarang menjadi misteri lah bila saya ingat balik. So saya ambil keputusan nanti saya tak habiskan camp tu, saya terus balik. Maksudnya saya tak tempuh pun camp tu. Lepas tu pulangkan duit balik, saya balik lah. Betul semua saya tanya lah kenapa balik apa semua kan. Dia orang dah habis camp tu baru saya cerita. Dan sepanjang dia orang masuk camp tu, dia orang kata dia orang jumpa lah buaya kepala ular. Dia orang kata dekat sungai tu. Lepas tu dia orang kata dia orang jumpa katak dengan kepala 4. So macam kata, korang ni memang malang lah si kata tu kan. Ini saya terlupa, ini dekat Melaka ke dekat Johor camp ni? Johor, okey. Johor. So saya boleh bagi hint dekat Kota Tinggi lah, kawasan tu, kawasan rekreasi dia tu. So saya kata, korang nampak tu semua jin, saya kata kan. Itu semua makhluk-makhluk halus yang dah kena sumpah, saya kata. Itu dia kata, "Macam mana kau tahu?" Waktu saya cakap lah, kau tanya Philo lah. Philo pun macam terdiam. Sebab sejarah yang ada dekat situ, tak semua orang tahu. Dan kebanyakan kita pun tak tahu. Dan saya tahu. Sebab apa? Sebab nenek kebayan tu cerita, ataupun yang mengaku Puteri Gunung Ledang tu cerita pada saya. So banyaklah dia kata pantang larang. Sebab ada jugalah yang dah, orang kata dah datang bulan, dia pergi basuh kat sungai. Sebenarnya tak boleh. Pantang larang Puteri Gunung Ledang ataupun pantang larang hutan kat situ, tak boleh cuci sebarang pakaian, sebarang benda-benda kotor ke bahaya kecil, bahaya besar, semua tak boleh. Mengumpat, bercerita buruk, semua tak boleh.
Dia kena positif je. Kalau nak happy lah. Tapi dia kata jangan mencarut lah. Macam jangan membinatangkan. Contohnya kau nampak ni, jangan ejek binatang ni kan. So banyak yang terlanggar pantang-pantang ni. Salah fellow tu jugalah, dia tak bagi tahu kan. So ramai yang langgar kan pantang larang tu. Ada yang pensan, ada yang Dia histeria. pun tak tahu kot. Dan fellow tu kata dia lupa. Dia rasa cakap, tuan boleh lupa kan. Tu saya kata nasib baiklah saya dapat alamat, saya kata kan. Lepas tu dia orang macam kata, oh bersyukurlah Encik Hakimi, dia kata Encik Hakimi dapat tahu benda tu dalam mimpi apa semua kan. Saya macam alhamdulillah lah. Rupanya waktu saya orang kata dapat alamat tu, ramai je yang dapat alamat yang sama. Maksudnya nenek kebayan tu ataupun yang mengaku Puteri Gunung Ledang ni, dia bagi tahu setiap seorang, tapi dia orang tak percaya. Dia orang anggap tu mimpi. So bila saya cerita, dia kata, oh betul lah aku ada mimpi ni, macam tu. Saya kata dah terlambat lah korang. Rasalah 7 hari sengsara ni dekat situ. Dia orang kata dia orang makan nampak ulat ni, dia orang buang air besar, dia orang rasa panas, dia orang kencing, dia orang rasa bisa. Macam tu. Panas pungkok ni. Panas. Betul. Keturunan saya ada kena sumpah. Tapi saya okey lah, saya baik lah kan. YB, PH, apa shit, PH plus CH. PH tu harapak lah, apa lu kan. CH. Okay. Aduh, kenapa lah guna CH kan. Dah confused dah. Okay, baik. So cerita tu untuk apa Astif punya part dah kat situ je lah Yang lain semua diorang punya lah yang jadi kejadian-kejadian kat situ lah, diorang hadap kan. Kalau saya berdegil juga, mungkin saya pun kena juga lah. Okay, baik. So untuk malam ni satu je kisah ke? Ada kisah kedua ke macam mana? Satu je kisah kedua. Sempat ada tak? kisah kedua? Okay, kalau sebelum masuk kisah kedua tu, saya nak tanya satu soalan. Tanya. Nenek kebayan tu, nenek itulah yang mengaku Puteri Gunung Ledang tu. Masa dalam mimpi tu, agak-agak ketinggian dia tinggi mana? Tinggi tu macam saya 173, di bawah saya sikit. 173 guys, bapak tinggi. Boleh kawan dengan Abang JR ni, Tok Dalang. Okay, di bawah sikit. Dia kira macam mungkin dalam 164 macam tu lah ketinggian dia. Tinggi juga, cantik lah. Cantik lampai kata memang cantik. Dia pakai baju macam baju putih-putih kuning macam tu lah ke macam mana? Putih kuning, ada merah-merah sikit. Dia macam selendang tu ada merah-merah sikit. Oh, saya kata cantik Puteri Gunung Ledang ni. Mana taknya Sultan Melaka terkesima kan. Itu dalam mimpi. Kalau tu kita tak tahu. Okay, baik. Kita ada kisah kedua Kisah kedua. Okay, baik. Okay, kisah kedua ni macam biasa, pengalaman saya juga. Saya jenis yang suka explore kan. Okay. So dia berdekatan kat rumah saya ni juga. Saya dulu ni jenis yang nakal lah juga. Waktu sekolah rendah, sekolah menengah kan. So saya dulu jogging. Lepas tu suka tangkap ikan, lepaskan ikan. Tangkap ikan, lepaskan ikan. Kat sungai depan rumah taman ni adalah sungai cetek macam tu kan. Adalah ikan keli ada, ikan semilang ada, ikan sungai kan. Nak jadikan satu cerita lah Ijat kan. Saya tengah syok-syok orang kata jogging ni, tak terfikir pun time tu nak tangkap ikan. Senang kata dah penat lah kan, hari-hari ikan yang sama kan. Tersebut dalam mulut ni nak cakap ada tak ikan yang pelik-pelik ni sambil jogging ni. Sambil jogging ni kan. Walaupun tak terfikir nak tangkap ikan lagi time tu, kalau ada ikan pelik-pelik ni best juga kan. Cakap dalam hati tu, lepas tu terlepas cakap kat mulut secara terang kan. Tu adalah nampak satu jala, macam jala ikan tu, warna kuning lah, macam dah lusuh. Saya kata, rezeki ni kalau aku jala ikan ni banyak juga tangkap ni. Kalau jual dekat kedai belakang tu, untung. Okay. Dalam masa saya cakap tu, ada benda mencuit kat telinga kanan saya. Oh, iya ke? Dia sentuh telinga? Dia sentuh macam tu.
rasa, lepas tu saya pegang balik berdarah, Mat. Ai. Dia bukan cuit biasa tau. Dia cuit telinga saya rasa macam kena cakap. Toreh lah, toreh. Macam toreh lah macam tu. Hmm. So macam okay, dah kena satu. Tapi biasa budak nakal, yang jenis yang kata nakal haloba macam ni kan, apa lagi ignore je lah benda tu kan. Tak ada apa lah, saya kata mungkin nyamuk ke kan, saya kata yang tu budak-budak tu. Saya pun sambung lah. Saya ambil jala tu, saya tebor kan. Masa saya tebor kan tu, saya dengar bunyi bisik tau. Kau jangan apa-apa. Itu yang saya dengar. Kau jangan apa-apa. Okey, dia berbisik je tu. Saya pandangkan kaki, tak ada apa. Saya tarik jala tu sebab saya dah rasa berat. Saya tarik, tak ada apa. Tapi saya rasa berat ni. Saya tarik sampai ke kawasan tanah ni. Saya tengok tak ada ikan. Seekor ikan pun tak ada. Tapi berat. Lepas tu saya lepaskan balik. Saya tarik balik. Dekat 3-4 kali lah. Lepas tu akhirnya ada satu ikan ni, dia macam ikan jerung tau. Macam ikan yang jos lah. Dia kata, Aduh, syak sungai ni. syak sungai. Tapi rupa dia, dia macam yang ikan jerung yang macam yang pengetuk tu, yang mulut dia panjang tu. Oh, yang kiri kanan besar. Tapi warna dia, warna hitam kemerahan. Okay. Lepas tu belakang dia tu macam ada dui. Waktu saya kata, ini kenapa ni? Dia tak adalah besar. Dia macam kalau tangan kita tu sebelah, itulah panjang dia. Kalau kita kepak kat tangan kita, itulah besar dia. Taklah juga, tapi tak adalah besar. Saya kata kalau nak makan orang tu mustahil lah. Kan? So bila saya nak sentuh, ikan tu lompat balik dalam sungai. Dia macam lontar lompat balik. Saya baru nak sentuh ni. Bila saya sentuh, saya tengok tangan saya gatal. Merah gatal. Okay. Lepas tu saya pusing je, kata apa, nak ambil balik apa, jala tu kan. Saya nampak ada satu pakcik tua ni. Dia kata, itulah kau nak sangat ikan kan. Itulah dia. Lepas tu tak balas dia cakap, pakcik, ikan apa? Saya terkesima, saya macam terdiam kan. Kita budak lagi dalam tempat macam tu kan. Kita macam mana pakcik ni tahu kan. Kita main cakap je tadi kan. Lepas tu sambil saya nak cakap lah, pakcik tadi saya dapat ikan jerung tau, ikan jerung ni. Lepas tu saya pusing balik, pakcik tu hilang. Dan dalam masa yang sama, saya nampak ikan jerung tu elok berenang, dia hilangkan diri. Nampaklah sikit macam jerung tu. Oh, dia tak naik kat darat ikan tu? Tak. Tapi saya punya tapak tangan gatal tu, dekat sebulan gatal. Dia naik ulat air, dia macam gelembung, gatal. Sapu buat apa semua tak baik. Mandi apa, air sirih baru dia baik. Itulah antara pengalaman saya. Jangan main cakap lepas, walaupun sungai taman. Walaupun sungai taman. Nak sangat ikan pelik kan. Selalu dapat ikan keli, ikan semilang, tak puas kan. Senang kata kalau orang lain takut ikan-ikan tu kan. Dan lagi kalau dia tak ada pengalaman mancing ni, ikan tu berduri tu kan. Ikan keli, ikan semilang tu kan. Tapi saya dah biasa dulu nakal. Ikan tu ada masa saya campak je kat hutan. Dulu saya jujur tau, saya nakal dulu. Saya dah tangkap ikan tu, saya tak lepas lah, saya campak je ikan tu dekat hutan. Dia mati ke hidup saya tak tahu. Dulu punya nakal dulu. Ikan senohong, lama-lama cakap bohong. Okay, baik. So kisah tu habis tu kat situ lah habis kat situ. Dia jadi pengajaran lah, kisah ni jadi pengajaran untuk saya, untuk kita semua kan. Okay, baik. So apa tu, untuk pengetahuan, pengumuman, nak bagi tahu awal lah, apa namanya ni, mungkin ada 2-3 hari lagi cerita Asif ada satu yang saya akan muat naik dalam channel YT kita.
Ya, kisah apa tu? Saya pun tak ingat dah. Sebenarnya saya kongsi. Dia sebenarnya ada banyak sebenarnya yang kita akan muat naik. Tapi untuk permulaan yang first, cerita yang ingat tak, cerita yang masa bermain, lepas tu ada nenek tua peluk daripada belakang, tangan bersirap, muka bersirap, dia marah main mercun. So kisah tu Ingat yang anak dia tidur yang rangka atas rumah tu rangka anak dia. Okay, saya ingat. Kisah tu. Tu rare cerita tu. Jarang saya nak cerita dekat mana-mana channel kan. Itu kisah first lah. Akan ada lah, cuma lambat sikit lah, menyusul sikit-sikit lah. Jangan adik lah kalau rezeki banyak. Apa tu tak faham. Itulah kisah pertama saya. Yang kisah kedua, InsyaAllah Okay, kalau ada cerita lagi kan. Banyak lah sebenarnya saya, walaupun umur baru 20 lebih orang kata kan. Tak ada lah banyak sangat pengalaman, tapi jenis yang nakal, yang suka explore, adalah sikit-sikit. InsyaAllah. Nanti ada rezeki, nanti kita bertemu lagi ya, YB. Okey lah, ketua kampung. Ni ketua kampung kan ni. Pustaka sih. Baiklah ketua kampung. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.